lepas, apa yang mengingatkan saya bawa mata saya pandang atas highway, tapi dalam kepala saya ada yang mati, apa amal yang buat. Macam mana aku yakin Allah kau boleh jaga anak dan isteri ku, tapi aku beramal aku macam mana kita sampai di sana. Ya. Itu experience saya. Saya tahu yang datang sini semua orang yang baik-baik. Saya ramai, bukan saya seorang je masalah, semua ada masalah. Tapi dari sini saya belajar macam-macam. Dekat sini saya belajar solat 5 waktu, solat sunat tasbih. Ikut ustaz, malam tu orang semua menanya dengan saya ingat. Dalam kepala saya ingat macam-macam. Saya cuba solat tu khusyuk. Malam solat sunat tasbih saya terasa. Saya sampai letak apa yang saya buat, apa saya sedekah saya buat. Ya Allah, aku sedekahkan segala pahala beri kepada arwah mak aku dan juga ayahku, ya Allah. Kau bila semua, ya Allah. Kau bila semua, ya Allah. Ia besarkan aku dengan berbagai cara. Apa saja saya buat, saya rasa itu kebaikan. Saya doa, saya niat, ya Allah. Saya daripada pahala, sekiranya ada pahala tu sedekah kepada arwah mak aku. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih baca surah Al-Fatihah. Syukur. Saya ni tuan-tuan dia. Kadang saya duduk tengok lah. Saya ni, ialah dalam kadang saya buka media sosial ni, saya live apa semua kan. Orang DM ni banyak. Bazar. Ratus orang. Orang yang nak keluar Allah. Kadang-kadang video tu saya masukkan video, lepas tu saya tak sempat tengok. Orang komen apa kan, saya tak sempat nak jawab. Bukan. Yang penting bagi saya, setiap hari saya masuk ke satu video untuk budak-budak yang ambil istifadah, kebaikan daripada apa yang saya sampaikan kan. Jadi apa kadang ada orang komen nak keluar, saya tak sempat nak jawab. Ratus-ratus orang.